Minta maaf kalau ada yang terasa atau kenyataan itu mencetuskan spekulasi. Demikian respons penyanyi dan pelakon Bella Astila yang menafikan dakwaan dirinya bakal naik pelamin bersama ahli politik Syed Saddiq dalam masa terdekat seperti yang diperkatakan oleh adiknya Didi Astila. Macam mana Koma? Bila Bella cakap macam tu, agaknya Koma semua di luar sana terasa ke? Terasa? Kalau menimbulkan spekulasi itu, mungkin jugalah sedikit sebanyak akan menimbulkan pelbagai spekulasi. Tapi pada teman-teman tak terasa bila dia cakap apa itu. Sebenarnya bila dia cakap apa itulah menunjukkan bahawa dia ada assertiveness. Assertif dia sebagai seorang ibu kepada dua orang anak dan menunjukkan bahawa dia sayang kepada diri dia sendiri. Dia mikirkan diri dia lebih daripada orang lain. Maklumlah pada teman, sebenarnya apa yang dia pernah lalui sekarang ini adalah merupakan fasa pemulihan emosi dan juga dia perlu lebih memikirkan diri dia sendiri daripada memikirkan orang lain, perasaan orang lain, rasa orang lain. Sebab mungkin dia pernah melalui trauma emosi, pernah melalui episod rumah tangga yang penuh kontroversi. Bukan mudah, Koma. Dan teman yakin Bella ini perlu mengambil masa yang lama untuk pulih. Tak ada semudah-mudah itu je. Lepas je cerai, kahwin lagi. Jadi bila dia cakap apa itu bukan salah dia. Dan sekarang ni jadual kehidupan dia begitu padat. Sebab itu dia perlu menunjukkan autonomi dan peneguhan nilai peribadinya. Jadi janganlah Koma terus bantai je dia bila cakap apa itu. Apa yang jelasnya, dia sekarang lebih matang di dalam membuat keputusan jangka masa panjang untuk hidup dia. Apa yang mungkin dia fikir sekarang ini adalah kestabilan emosinya dan betul ke keserasian dia dengan YB Syed Saddiq ni. Jadi apa yang teman boleh cakap daripada respon Bella Astila ini menunjukkan dia ada kesedaran diri dan dia memikirkan pemulihan terhadap trauma yang dia lalui. Dan apa yang paling penting adalah kesejahteraan mentalnya. Dia bukan soal penolakan cinta, tetapi sebenarnya apa yang dicakap itu adalah satu bentuk penjagaan diri yang sihat. Yang pentingnya doakan je lah. Tak begitu ke Koma?